telur bukan lagi? Jawapannya 10 makanan murah yang terbukti saintifik membina otot warga emas lebih pantas selamat sejahtera. Dalam satu kajian yang menguji 97 jenis makanan untuk kesan pembinaan otot pada warga emas, hanya 10 daripadanya yang benar-benar terbukti berkesan. Hanya 10, tetapi fakta yang paling mengejutkan ialah telur yang selama ini kita anggap sebagai sumber protein sempurna langsung tidak termasuk dalam senarai ini. Berpuluh-puluh tahun kita dinasihatkan, kalau orang tua nak sihat dan bertenaga kena makan telur. Namun analisis saintifik terkini mendedahkan bahawa bagi warga emas kadar penyerapan protein telur adalah rendah menyebabkan otot tidak mendapat manfaat yang sepatut. Sebaliknya, kolesterol daripada telur secara senyap boleh menyumbat saluran darah. Pada masa yang sama, kajian ini mendedahkan bahawa beberapa makanan harian yang murah dan sering kita pandang remeh sebenarnya mampu memulihkan otot warga emas berusia 70-an dan 80-an dengan lebih cepat berbanding telur. Industri perubatan komersial mungkin tidak akan mempromosikan makanan-makanan ini. Mengapa? Kerana semakin ramai warga emas yang lemah, semakin laris jualan tongkat kerusi roda dan ubat-ubatan. Warga emas yang cergas tidak mendatangkan keuntungan kepada mereka. Tetapi bukti kajian sangat jelas. 10 makanan ini boleh melambatkan, menghentikan, malah memulihkan semula kehilangan otot, membantu anda mendapatkan kembali kekuatan, keseimbangan dan keupayaan untuk berdikari. Malah makanan di tempat keempat telah mengejutkan para saintis kerana ia didapati mampu merangsang pertumbuhan gentian otot baru pada warga emas berusia lebih 75 tahun, satu perubahan yang dahulunya dianggap mustahil. Sebelum kita bermula, izinkan saya bertanya, berapakah usia anda sekarang dan apakah cabaran berkaitan otot yang paling ketara anda hadapi baru-baru ini? Adakah kaki terasa lemah, proses pemulihan yang lambat atau sukar untuk mengimbangi badan? Sila kongsikan di ruangan komen di bawah. Kami membaca setiap komen dan akan membalasnya. Kisah anda mungkin boleh menjadi inspirasi kepada orang lain. Baiklah, mari kita mulakan. 10. Keju cottage cheese makanan. Ini mungkin nampak biasa, tetapi ia adalah sumber tenaga luar biasa untuk memulihkan otot di usia senja, terutamanya dalam sekelip mata. Rahsianya terletak pada protein kasein, sejenis protein yang dihadam secara perlahan. Selepas dimakan, ia akan melepaskan asid amino sedikit demi sedikit selama beberapa jam. Ini amat penting kerana ia memastikan otot anda mendapat bekalan nutrisi sepanjang malam ketika anda tidur. Proses pemulihan dan pertumbuhan otot kebanyakannya berlaku pada waktu malam. Jika telur membekalkan protein dengan cepat, keju koteh pula ibarat memberi makan kepada otot anda secara perlahan-lahan semasa anda berehat. Secawan keju cottage mengandungi kira-kira 25 gram protein beserta kalsium dan fosforus yang penting untuk menguatkan tulang dan mencegah keretakan. Kisah benar Puan Zainab, 92 tahun dari Johor Bahru, sering bangun pagi dengan kaki yang terasa kaku dan sengal. Setelah mula mengamalkan setengah cawan keju kote sebagai snack malam dalam beberapa minggu, sahaja beliau mendapati kesakitan pada kakinya berkurangan dan beliau berasa lebih bertenaga sepanjang hari. Kajian dalam British Journal of Nutrition mendapati warga emas yang mengambil protein kasein sebelum tidur mempunyai sintesis protein otot yang jauh lebih aktif berbanding mereka yang tidak. Ringkasnya, otot mereka membaiki dan membina dirinya sendiri semasa mereka tidur. 9. Tauhu tofu. Jangan pandang rendah pada tauhu. Makanan berasaskan soya yang nampak biasa ini adalah wira yang tidak didendang untuk kesihatan otot, terutamanya bagi mereka yang berusia lebih 60 tahun. Separuh ketul tahu sahaja sudah membekalkan kira-kira 10 gram protein berkualiti tinggi dan kesemua 9 asid amino penting yang diperlukan oleh badan, menjadikannya sumber protein lengkap yang jarang ditemui dalam tumbuhan. Apa yang menjadikan tauhu begitu istimewa untuk warga emas ialah kandungan isoflavon.
Kompaun ini bertindak seperti hormon estrogen wanita dan membantu mengimbangi perubahan hormon yang berlaku seiring dengan penuaan salah satu punca utama otot dan tulang menjadi lemah. Kisah benar Encik Ismail, 76 tahun dari Ipoh, menggantikan tabiatnya memakan daging goreng 2 kali seminggu dengan tauhu bakar. Beliau terkejut dengan perubahannya. Sakit lututnya berkurangan dan beliau mampu berjalan pagi dengan lebih selesa. Protein tumbuhan yang bersih dan kesan anti radang semula jadi soya telah membantunya tanpa membebankan badan. Tauhu juga kaya dengan kalsium dan magnesium yang membantu mencegah kekejangan otot dan memastikan pergerakan otot berjalan lancar. 8. Kacang kuda chickpeas. Kacang kecil yang bulat ini mungkin nampak tidak istimewa, tetapi ia adalah sumber tenaga yang hebat untuk membina otot yang padu dengan kos yang sangat murah. Secawan kacang kuda mengandungi kira-kira 15 gram protein tumbuhan dan kaya dengan karbohidrat kompleks. Ini bermakna ia membekalkan tenaga secara perlahan dan berterusan, tidak seperti snack manis yang menyebabkan paras gula naik mendadak dan kemudian jatuh. Ini membantu mengekalkan tenaga yang stabil sepanjang hari. Kisah benar Aunty Leong, 70 tahun dari Pulau Pinang, sering makan sandwich roti putih untuk makan tengah hari. Beliau menukarnya kepada salad kacang kuda 3 kali seminggu. Dalam sebulan rasa lesu, pada waktu petang hilang, dan beliau mendapati lebih mudah untuk membawa beg barangan yang berat dari pasar. Kacang kuda juga merupakan pakej nutrisi lengkap untuk otot, mengandungi magnesium, zinc dan folat yang membantu membaiki tisu yang rosak dan menguatkan tulang. Ia juga tidak mengandungi kolesterol dan mudah dihadam, menjadikannya pilihan yang baik untuk warga emas. 7. Ikan sardin dalam tin. Satu tin ikan yang kecil dan murah ini mungkin nampak biasa, tetapi ia adalah antara makanan paling berkuasa untuk pemulihan otot. Satu hidangan sahaja boleh membekalkan lebih 20 gram protein berkualiti tinggi di samping asid lemak omega 3 yang sangat kaya. Omega 3 ini penting untuk mengurangkan keradangan dalam badan, salah satu punca utama yang melambatkan pemulihan otot di usia senja. Selain itu, ikan sardin juga padat dengan vitamin D dan kalsium. Ini bermakna ia bukan sahaja membina otot, tetapi turut mengukuhkan struktur tulang yang menyokong otot tersebut. Otot dan tulang perlu dijaga bersama-sama. Kisah benar Encik Mutu, 78 tahun dari Kuantan, pada mulanya ragu-ragu apabila doktor menasihatkannya untuk makan sardin dalam tin 2 kali seminggu. Tetapi selepas beberapa minggu beliau mendapati badannya tidak lagi terlalu sakit-sakit selepas berkebun dan beliau boleh berjalan petang dengan lebih lama. Kajian dalam American Journal of Clinical Nutrition melaporkan bahawa warga emas yang kerap makan ikan kaya omega 3 mempunyai jisim dan kekuatan otot yang lebih tinggi kerana omega 3 merangsang proses sintesis protein otot. 6. Sekoi millet. Sesetengah orang mungkin menganggap bijirin kecil ini sebagai makanan burung, tetapi ia sebenarnya adalah senjata rahsia untuk melindungi otot di usia tua. Sekoi kaya dengan protein tumbuhan, magnesium dan zat besi. Tenaga daripadanya dilepaskan secara perlahan seperti arang yang membara, bukan seperti api yang marak dan cepat padam. Ini menjadikannya sangat sesuai untuk warga emas kerana ia tidak menyebabkan lonjakan gula dalam darah. Kisah benar Pakcik Daud, 81 tahun dahulunya, bersarapan roti putih dengan jam. Beliau menukarnya kepada bubur sekoi yang hangat dengan sedikit taburan kekacang. Selepas beberapa minggu beliau perasan kakinya tidak lagi menggeletar ketika bangun dari kerusi dan terasa lebih stabil semasa menaiki tangga. Magnesium dalam sekoi membantu merehatkan otot yang tegang, manakala zat besi memastikan darah yang kaya dengan oksigen sampai ke tisu yang rosak untuk proses pembaikan. Ia juga bebas gluten, menjadikannya sesuai untuk mereka yang mempunyai perut sensitif. 5. Kupang mussels makanan laut ini mungkin nampak seperti hidangan mewah, tetapi ia sebenarnya adalah bahan yang sangat baik dan murah untuk membina otot.
Sepinggan kupang membekalkan lebih 18 gram protein bersama omega 3, vitamin B12 untuk kesihatan saraf dan zinc penting untuk hormon. Gabungan 4 nutrisi ini adalah kunci untuk membina semula otot dan memulihkan saraf serta sendi. Kupang juga kaya dengan asid aminotaurinal yang membantu melindungi otot daripada kerosakan akibat penuaan. Ia bukan sahaja menguatkan otot tetapi juga tisu penghubung di sekelilingnya. Kisah benar Puan Aisyah, 69 tahun dari Kuala Lumpur, pada mulanya tidak gemar makanan laut. Atas nasihat cucunya beliau, mula makan sup kupang seminggu sekali. Beliau mendapati tangannya terasa lebih kuat ketika mengangkat periuk dan kakinya lebih stabil semasa berjalan pagi. Kajian menunjukkan warga emas yang kerap makan kerang-kerangan seperti kupang bukan sahaja mempunyai jisim otot yang lebih baik, tetapi juga kekuatan genggaman tangan yang lebih kuat, satu penunjuk penting untuk jangka hayat yang panjang. Stiri, rumpai laut kering dried seaweed. Nori siapa sangka kepingan nipis yang digunakan untuk menggulung sushi atau dimakan sebagai snack ini adalah makanan pemulihan otot yang sangat hebat walaupun ringan rumpai laut padat dengan protein, iodin, magnesium dan antioksidan yang kuat. Ia membantu membaiki gentian otot yang telah tua dan melawan tekanan oksidatif. Kisah benar Encik Tan 73 tahun dari Melaka mula menggantikan snack biskutnya dengan kepingan rumpai laut panggang. Dalam beberapa minggu rasa kaku pada kakinya ketika bangun tidur berkurangan dan beliau dapat mengimbangi badan dengan lebih baik semasa berjalan. Kajian dalam Marine Drugs Journal mendapati rumpai laut mengandungi peptida bioaktif iaitu serpihan protein kecil yang sangat berkesan dalam meningkatkan fungsi otot dan mengurangkan keradangan pada warga emas. Ia sangat mudah dimakan dan harganya sangat murah tetapi kesannya amat luar biasa. 3. Spirulina. Spirulina bukanlah sayuran biasa. Ia adalah serbuk berkhasiat berwarna hijau kebiruan yang berasal daripada alga. Satu sudu kecil serbuk ini mengandungi antara sumber protein paling padat dari alam semula jadi beserta zat besi, vitamin B dan antioksidan yang kuat. Ia bukan sekadar membekalkan bahan binaan untuk otot tetapi turut mengurangkan keradangan kronik dan tekanan oksidatif yang secara senyap menghabiskan tenaga badan. Kisah benar Puan Devi, 75 tahun dari Seremban, mula menambah satu sudu teh spirulina ke dalam jus buahnya setiap pagi. Dalam beberapa minggu rasa sakit dan berat pada kakinya ketika berjalan berkurangan dan beliau tidak lagi cepat mengah ketika menaiki tangga. Kajian mendapati spirulina membantu menghantar lebih banyak oksigen ke otot, membolehkan otot bekerja lebih lama tanpa cepat letih. Ia juga membantu menstabilkan paras gula dalam darah, memastikan otot menerima bekalan tenaga yang konsisten. 2. Kacang harimau tiger nuts. Ia mungkin kelihatan seperti kekacang tetapi sebenarnya ia adalah sejenis ubi kecil yang kenyal. Ia padat dengan nutrien penting untuk pemulihan otot. Kacang harimau kaya dengan kanji resistan sumber tenaga berpanjangan magnesium, kalium dan protein tumbuhan. Keistimewaannya ialah kandungan asid aminoarginina yang tinggi. Arginina membantu melebarkan saluran darah, membolehkan lebih banyak oksigen dan nutrien sampai ke otot. Ini secara langsung menangani masalah kaki terasa berat dan cepat letih ketika berjalan. Kisah benar Puan Salma, 79 tahun dari Kota Baru menggantikan snack kuih muihnya dengan segenggam kacang harimau. Dalam sebulan beliau mendapati kakinya terasa lebih ringan ketika menaiki tangga dan masalah kekejangan betis pada waktu malam semakin hilang. Kajian membuktikan bahawa kacang harimau berkesan mengurangkan keradangan otot, mencegah kekejangan yang menyakitkan dan mengimbangi elektrolit untuk mengelakkan kelemahan otot. 1.
Kacang dan lentils inilah juara sebenar dalam senarai ini. Bijirin kecil yang sangat biasa dalam masakan Malaysia ini adalah makanan dengan kepadatan nutrisi antara yang tertinggi di dunia. Selama ini, ia menjadi makanan ruji masyarakat yang terkenal dengan daya tahan fizikal yang kuat. Secawan dal membekalkan kira-kira 18 gram protein bersama zat besi kalsium dan semua asid amino penting. Apa yang membezakannya ialah kandungan asid amino lisina yang sangat tinggi. Lisina adalah komponen penting untuk menghasilkan kolagen, iaitu gam yang menghubungkan otot dengan tulang. Tanpa lisina yang cukup sendi dan otot menjadi tidak stabil dan lemah. Kisah benar Pak Hamid, 82 tahun, seorang pesara menggantikan sebahagian nasi putihnya dengan bubur dal 3 kali seminggu. Hasilnya beliau tidak lagi merasa kakinya berat, seperti batu ketika bangun dari kerusi dan daya imbangannya bertambah baik dengan ketara. Kajian dalam Journal of the International Society of Sports Nutrition mengesahkan bahawa dal bukan sahaja sumber protein lengkap, tetapi ia juga meningkatkan tahap hemoglobin dalam darah. Ini bermakna lebih banyak oksigen dapat dihantar ke otot, menjadikan aktiviti berjalan lebih mudah dan mengurangkan risiko terjatuh. Dal adalah bukti paling hebat bagaimana makanan yang paling kecil dan murah mampu memberikan kekuatan yang paling besar. Kesimpulan sekarang, anda sudah tahu 10 makanan murah yang terbukti secara saintifik lebih berkesan daripada telur untuk memulihkan otot anda. Tidak kira usia anda 70, an atau 80, kehilangan otot bukanlah takdir yang tidak boleh diubah. Ia bergantung pada apa yang anda makan setiap hari. Kini giliran anda pula untuk berkongsi. Apakah makanan dalam senarai ini yang sudah anda amalkan atau yang mana? Satukah yang anda ingin cuba? Komen anda mungkin dapat membantu warga emas lain yang membaca ini. Jika video ini bermanfaat, sila tekan butang suka dan kongsikannya dengan keluarga atau rakan-rakan anda. Ingat, fasa hidup anda yang paling sihat dan bertenaga mungkin belum berakhir. Ia boleh bermula semula hari ini.